Hey, kembali lagi guys. Wah, ni terbaik game player. Guys, ni coming soon. Saya tahu. Okay. Oh, guys, harap kita tak download yang ni semua dah. Saya tahu dah. Lepas tu 3 ni dah main ke belum? Oh, tadi delete sebab iklan. Ni iklan juga guys. Habis saya tak perlu tengok, tapi boleh main Shelter of Sorcerers 1. Yes, go! Hello? Oh, Sewa chapter 2. Wah! Tu. Oh, dah tekan. Aduh, iklan. Sabar guys. Sabar. Tak ada iklan. Mana game tu? Dah hilang. Mana pergi dia? Nasib. Carilah. Cari dia dah ada. Tapi mana dia? Tengok ni dah. Cuba dia. Hello? Ada siapa kat sini? Wah, brutal. Yang ini Maflo pink, Maflo hijau, Maflo purple. Okay guys. Ini minyak ke apa? Apa dia berdiri? Oh. Nasib. Wah, tunduk. Apa tu? Atas sekali. Mana dah saya tahu. Nasib kat sana ada benda tu. Chapter 5. Dia macam ni guys. Tak logik. Terus pecah je. Yang dia masuk je. Baca lah je ni. Macam apa? Kaki. Aku masih dia. Hello? Ni tak ni. Oh, bahaya ya. Sekejap lah siapa yang message. Gambar cekut. Alah. Okay, kita tak takut. Kita pro player. Tak payahlah. Okay. Kita takut. Tengok. Ada belah sana. Aduh. Kat sebelah sini. Oh, kalau kita masuk, dia sampai ke sana. Oh, sampai ke sini sebenarnya. Kambing! Wah, tak logik. Guys. Oh, main tipu. Kembali lagi guys. Alah, iklan lagi lah tu. I just took a 3-hour nap. Dah, tutup. Dah buka. Dah, itu je. Mana dia? Ini dah kenapa? Ini kenapa tak ada pula? Apa ni? Cili kat tu. Oh, dia seorang pergi kat sini. Assalam. Oh, makhluk hijau. Ni makan saya tu tadi ke? Oh, bukan. Tadi tu makhluk merah. Betul ke? Cakap soal lain. Oh, betul, Cok. Kamu ni baik. Oi, jangan tercocok. Oi, mati dah. Kita kena jangan buat. I just started the game. Boom!
Hey, 1 versus 1 me. Wait. Headline dah. Eh. Wah. Dia tak ada dah. Macam mana dia tak ada? Lama kita tunggu iklan tu. Lepas tu, saya sasik je iklan. Iklan kita sayang pun. Okay, tekan pip. Cepatlah. Tekan cepat. Ada, boleh tekan pintu. Tadi saya nampak. Tadi dia tu. Wah, apa tu? Kontrol. Wah, kontrol tak logik. Wah, dapat remote. Alah, terbuka sikit. Nak kena ni. Kalau terbuka sikit calah. Pernah je saya conteng. Woi. Tak ada apa-apa. Dah, tak ada apa-apa tu boleh tekan. Kita tekan je. Lari lah. Lah weh. Dah tekan. Itu je. Wah, tak buka. Patutlah tak ada. Wah, makhluk pink gagal. Gagal rupanya. Ada makhluk pink kat sini, guys. Hop. Oh. Rekeri. Dia tak buat di lift ke, guys? Jangan cakap ada dia. Tiga. Aduh, kambing. Tiba-tiba kat belakang ada makhluk hijau. Tak lagi. Jadi tersesat, tak nampak. I just started the game. Tadi yang lepas iklan tu nampak muka itu. Lah, ulang kaji berapa kali. Alah. Sekejap, guys. Kat depan situ ada suara. Bukanlah cepat. Sabar. Kat depan tu ada suara. Kita nampak ada suara. Macam kat PC ada suara. Kat dalam tu. Assalamualaikum. Terkejut. Tak ada. Tak ada apa-apa. Okey. Coba dulu. Lari. Oi. Wah, tak logik. Tadi di dekat Nabi tu. Tak logik. Sebanyak tak logik lah. Orang buang aja ke? Nama hijau. Bang, minta maaf. Tadi ulang. Ulang kucing. Ulang kaji. Wow. Lari jauh dulu. Wah, tak perasan. Jok. Mana saya tahu. Dah lah. Jangan cakap ada lagi kat belakang. Dia terus lari ke apa? Nak lari ke? Hanya kelas sekejap je. Mana cepat, bangun. Turun ke telefon ni. Nak kontrol.
Oh, dia kena ada benda yang whiteboard tu ke? Loprint. Ni kot. Alah, tak tahulah. Apa ni? Wah, ini dah tadi. Oh, kena tangkap ke? Assalamualaikum. Oh! Ingat ya ada slogan. Okay, kemana kau pergi? Kubang mencarimu. Why? Hey. Oh. Tadi laju. Nampak-nampak je kat sebelah. Jangan dah. Dah lah. Sabar guys. Sabar. Sabar. Apa? Dah. Cepat dah sikit. Dekat. Dah dapat remote. Remote ni untuk super can power kan. Untuk matikan makhluk biru. Kemana kau pergi? Kubang mencarimu. Kemana kau hilang? Wow. Tunggu cek. Tunggu. Dah. What? Wow. Oi. Wow. Headshot guys. Oh. Main. Ada. Terima kasih bagi password ni. Bye guys.